Iqbal, baru sampai nampak. Bukan biasa kau naik buaya ke? Lebih nampak. Gurau je. Okey lah, aku gerak dulu. Iqbal. Iqbal. Kami kita. Go. Okay, bye. Are you serious right now, bro? Yo, Iqbal! Ada kau punya. Kau naik apa tadi? Sampai. Kau ni. Aku macam biasa lah naik motor. Kau Oh, suka punya kat aku got you bro. Ni ada kelas tak? Ada kelas awal. Oh. Yelah. Aku pergi dulu. Oh. Dah lambat ni. Okay. Okay. Okay, apa? WhatsApp. Okay. Bu. Ya, ibu boleh apa tak? Dah makan kah? Apa agak kotor? Ibu dah makan kah? Dia cakap apa tu? Mana aku tahu? Aku tahu kami itak. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Iqbal, kau cakap apa tadi? Bahasa Sarawak Melayu Sarawak lah. Borak saja dengan mak tadi. Takkan korang tak faham sikit pun. Tak bantu. Mana maunya? Dah macam tengok movie, tak ada subtitle tu. By the way kan korang, cuti mid-sem ni korang balik ke? Aku balik. Kau bal? Aku tak tahu lagi lah tu. Tengoklah macam mana nanti. Bang, Mek nak ada. Mek mid-sem tu, Mek si balik. Tapi abang dan mak berisau. Bal pandai jaga diri kat situ. Tim salam je dengan mak agak tu. Out lah. Assalamualaikum. Toklah antara cabaran terbesar biak Sarawak nak belajar ke Semenanjung tu. Kadang-kadang harga tiket belon sangat ramah dengan student. Kadang-kadang harganya mula student lemah semangat juga. Lagi-lagi musim perayaan. Tapi kami bersyukur juga atas usaha kerajaan Sarawak untuk adakan inisiatif graduan pulang Sarawak IGPS supaya memudahkan student Sarawak membalik. Terima kasih Kerajaan Sarawak.